Hari ini 11 Januari 2026, 6.47 malam petang. Apa yang aku nak kongsi dengan tuan-tuan semua hari ini adalah berkenaan dengan ayam piru. Oh, aku terlajak. Ini yang best ni, tinggal 3 ekor daripada 7 ekor. Tinggal 3 ekor. Tu dari 7 ekor tinggal 3 ekor. Ini sahaja. Puncanya ialah semasa banjir hari tu dia ayam ni duduk dalam banjir lah. Dalam banjir, reban yang satu lagi tu memang kotor. Dan selepas itu dia kena, aku dah cuci reban tu tapi dia masih kotor ni lah sebab dia ada simen kat bawah, dia lembab. Jadi bakteria merebak dan terkena jangkitan penyakit berak hijau, ataupun kalau tak silap aku nama dia kolera, penyakit tu. Penyakit kolera kalau tak silap aku lah. Satu lagi berak yang satu lagi berak kapok, orang panggil warna putih. Yang tu penyakit lain pula tapi dia lebih kurang saja. Dia bakteria dia tu penyebab lah. Yang ni tinggal 3 ekor. Okay. Rasanya lah kalau hari ni aku tengok sembuh, yang lain semua mati. Daripada 7 ekor tinggal 3 ekor saja. Dan dijangkakan yang dari segi apa yang aku nampak ni, ayam piru ni 3 ekor ni betina. Yang ni yang 3 bulan. Dah sembuh dah. Jadi kita tinggal dulu yang 3 bulan ni. Yang tunjuk yang 2 bulan pula. Yang 2 bulan berada di reban hujung sekali. Tengok, nampak tak? Berapa ekor aku tak ingat yang ni semua. 1, 2, 3, 4, 5. Semua 9 ekor. 9 ekor ni, dalam ni tinggal 5 ekor. Tadi mati sekor jantan. Kalau tak silap akulah jantan. Dan aku asingkan 3 ekor lagi. Sebabnya yang tadi 3 ekor kan, yang lepas satu lagi yang best 3 bulan tu. Yang ni best 2 bulan ni, aku seboleh-bolehnya kalau nak mati pun tinggallah sekor, sekurang-kurangnya sekor jantan kan. Boleh aku pesum dengan betina yang tadi, yang 3 best 3 bulan tadi 3 ekor. Aku harap sangat. Lepas tu aku tengok balik, aku nampak macam 3 ekor tu berjantan. Aku asingkan letak kat atas lah, dekat reban lama, reban atas. Yang bawah ni tinggal 3, 4, 5. Yang atas tu ada 3 lagi, 8 semua. Sekok meninggal. Mati tadi, aku dah buang lah. Yang tu pun aku tak pasti, mungkin ada jantan lagi sekok, aku tak pasti. Cuba tuan-tuan tengok tu, yang depan yang berdiri tu nampak macam jantan. Tak pasti, aku biar dalam ni. Yang dalam ni ada yang tak sihat, ada 3 ekor rasanya. Tapi dia baru terkena ada 3 hari ni. Tak nampak lah. Nampak tu, dia warna hijau kekuningan tu. Ni kolera kalau tak silap aku. Penyakit kita senang sebut lah, bagi semua orang faham. Berak hijau. Berak hijau, yang putih tu berak kapur. Penyakit ni kena selesaikan dengan ubat dia. Ubat yang sesuai dengan dia lah. Dan aku sedang mencuba sekarang ni. Dia nak kata kalau antibiotik lah, benda-benda macam ni. Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteria ni kena dirawat dengan menggunakan antibiotik. Jenis antibiotik tu yang kita kena cari lah yang sesuai. Sebab tak semua antibiotik tu sesuai untuk penyakit ni. Tapi secara keseluruhannya, aku dapat katakan boleh dicuba. Antibiotik apa pun boleh dicuba.
Sebab bukan semua antibiotik tu boleh ni kan, boleh menyembuhkan penyakit ni. Sebab dia mungkin campuran dia tak sama kan. Tapi penyelesaiannya itulah, antibiotik je lah. Tak ada jalan lain lah. Cuma kena pandai cari lah, kena try lah. Aku pun tengah mencuba sekarang ni. Yang ni pun ada lah. Boleh kalau dia nak mati pun biarlah dia tinggal sepasang kan. Yang ni macam aku kata hari tu, ni orang yang suruh kawan ni, yang suruh aku cari telur, aku ramkan dia dari telur ni 40 biji lebih tu, tinggal yang meletas berapa biji, 14 kot tu mati masa kecil kan. Lepas tu tinggal 9 ekor ni. Aku ingat kan dia berjaya, tiba-tiba main banjir hari tu, korban jadi basah. Habis lemak dia terjadilah penyakit ni, berak hijau ni. Lepas tu tuan tu pun dia macam tak mau ambil. Dia kata tak apalah, ambil kat hang lah, dia kata. Aku sibuk lah orang pula dah. Tapi tak apalah, yang beli telur tu duit dia yang bagi kan. Kat aku dia bagi duit, suruh beli telur tu. Dia suruh aku kan, dia kata nanti besar dia nak ambil. Dia nak bayar lah, dia nak ambil aku. Jadinya aku taklah rugi apa-apa kan. Dia kata ambil, aku terus pula. Dia tak masa pula nak belah lah. Tak apalah, aku ambil lah. Tapi tu lah, tengok macam mana. Ni kalau letak kat rumah dia kemungkinan tak mati ni. Sebab rumah dia tak bukan kawasan banjir. Rumah aku ni kawasan banjir. Punca dia tu lah, bila banjir dia, siapa yang belah piru tahu lah kan. Ya, kalau tuan-tuan letak dalam 10 ekor dalam satu reban ni, dan 3 hari saja orang basah reban ni. Sebab taik najis dia tu, dia macam berayak tau. Dia banyak air najis dia tu. Reban-reban tuan-tuan pakai simen, lantai ni simen, memang dalam tu basah lah. Sebab taik dia tu mengandungi banyak air. Dia pun dia minum air banyak ni. Satu hari tu, kalau ada 5-6 ekor tu yang besar tu, satu botol air tu habis. Kalau ayam biasa ni tak habis. Dia memang kuat minum air. Sebab tu taik dia pun najis dia penuh dengan air kan. Dia boleh basah. Ni yang 2 bulan tadi lah, yang video sebelum ni. Yang tadi yang 2 bulan tadi lah. Video sebelum ni yang tadi lah. Kan yang ni aku kata aku asing kan tadi 5 ekor kan betina, aku jangkakan betina tu. Yang ni aku jangkakan jantan, aku asing lah. Sebab tengok dari pemerhatian aku, bila jantan nampak tu dia ada gelambir banyak bawah tu. Kita boleh nampak kan dalam video ni. Kalau yang biru gelambir panjang tu dia jantan. Walaupun dia muda lagi, kita boleh cam lagi tu. Dan satu lagi tu, dia ada balung di atas sikit. Balung tu dia besar, nanti pacak tinggi sikit. Yang tu jantan lah. Tu cara untuk mengenali jantina dia masa dia umur 2 bulan tu. Ni baru 2 bulan dah besar lah ni. Tu nampak gelambir bawah tu. Gelambir dia panjang. Kalau betina sikit lah. Itulah masa umur 2 bulan boleh tengok dari situ lah. Ni aku jangkakan jantan lah. Nampak tu, gelambir bawah dagu tu. Betina pun ada juga gelambir tu, tapi sikit sangat. Tapi jantan nampak ketara. Tu yang aku jangkakan, ketiga-tiga ni jantan lah. Jadi aku asingkan sebab aku tengok sihat. Aku minta dia yang ni tak kena penyakit tu. Dia lagi aku akan gelap sikit lah. Kalau macam cerah ni susah sikit. Bagi gelap sikit senang lah. Aku nak bagi makan ubat lah. Ubat pil. Adalah 3 jenis ubat. Tapi aku nak cuba ubat pil yang pertama dulu. Ubat pil tu dia antibiotik lah. Dia ubat tu banyak jenis. Apa penyakit yang ni boleh disembuhkan oleh ubat-ubat tu. Sebab antibiotik ni dia bertujuan untuk menyembuhkan penyakit yang disebabkan oleh bakteria. Nampak tu. Ni sisa-sisa najis. Nampak tu hijau tu. Sisa-sisa najis. Ni dah gelap sikit, tak apa nampak hijau, nampak macam putih. Najis ayam piru yang mula tadi, yang betina 3 ekor aku kata tu. Semua jantan mati kan. Masa tu, masa dia sakit, aku letaklah reban ni lah. Ni aku dah spray dah Lendores tadi ni.
Lindores ke apa nama lah. Aku tak apa nak ingat nama dia. Aku spray lah. Aku spray setiap hari ni aku spray. Kuman-kuman yang lama tu masih ada kan. Harap yang 3 ekor ni tak kena penyakit tu. Tengok dia berak, aku tak tahu lah ada tak. Sebab bila kena penyakit ni, tuan-tuan akan nampak semula-mula dia lalu makan. Dia kerap makan, tiba-tiba dia tak mau makan. Dia dah pun makan sikit saja, tu tandanya dia mula dah tu ada penyakit. Ni ada sedikit beberapa ekor yang selama pernah tengok video sebelum ni lah, tahun lepas dah. Yang selama yang aku beli kat kedai ni 2 ekor ni kalau tak silap aku 100, ekor 50. Hari pertama aku pergi ambil jantan tu, hari kedua aku pergi Pino. Dia dekat rumah aku saja. Dia ni pun dah ada anak 2 ekor sepasang anak dah. Anak pun nampak cantik macam dia pun kan. Dada terletak lah cuma dada kan. Dia bendada kan. Nampak tu dia bendada. Dia saja belah je ni. Okey, jom kita tengok anak dia pula. Ni anak dia, tengok tu dah bertelur lah tu. Yang tu aku yang besar tu, ibu ni yang ram dia pun, ibu lama yang lama pun ni tua dah ni. Ibu ni tak cantik. Dia besar sikit, dia besar ibu ni. Saya dia besar daripada nama ni, sama ni saya kecil. Ibu ni yang ram dia pun. Dia matang cepat ni, kata silap aku dalam 4 bulan umur dia ni. 4 bulan lah, tapi dah jadi bapa lah. Cepat. 4 bulan ke 3 bulan, 4 bulan kot dah jadi bapa lah. Dia agak cepat sikit lah ni. Ni telur dia ni. Ni aku ambil telur telur ni sebab kecil lah. Kalau telur ibu tu dia besar lah. Ni kecil ni telur ni. Besar sikit pada ibu jari aku lah. Kamera tak fokus tu lah. Anak yang tadi lah, dia ekor tadi tu. Kecil tu lah, boleh lah tahan lah. Untuk ibu bapa yang aku beli dengan harga 100 pasang tu, boleh lah tahan ni. Untuk bela suka-suka, bukan untuk dia pun. Yang ni ayam Syama yang besar jugalah, induk. Induk ni induk Syama yang tertinggi sekali kat Reban aku ni. Ni muda lagi ni, tak sampai setahun lagi. Setahun dah kot. Lebih kurang setahun umur lah. Bulan apa bulan ni? Sampai ke tak sampai aku tak ingat dah. Aku rasa sampai dah setahun ni. Bulan 12 tahun lepas rasanya sampai dah setahun. Lebih kurang setahun dah umur dah. Dia yang terbesar dan terberat tu lebih kurang lah. Tak sampai 4 kilo lagi. Dekat-dekat lah 4 kilo ni. Dia tertinggi lah kat Reban aku. Tertinggi lah rasanya dalam 81 cm je tu. Kalau tarik, ukuran tarik dah 81 cm. Dia dah tinggal sekok ni lah. Sebabnya bapak yang aku duk pesuh dengan dia ni dah aku jual kemarin. Jadi dia tengah bertelur ni. Dalam 2-3 hari lagi aku letak bapak Syama yang lain lah kat sini. Supaya berbenih lah telur Syama ni. Okey, rasanya ini saja untuk hari ni. Esok mungkin ada lagi video yang terbaru lagi aku buat. Untuk hari ni tu saja. Ini video ayam piru saya. Ayam piru, ayam Belanda, ayam Turki
Dan sahabat-sahabat kita yang seberang tu, yang negara seberang, panggil dia, kalau tak silap aku, ayam kalkun. Tapi benda yang sama lah. Piro, orang belah utara Semenanjung Malaysia panggil Piro. Belanda, orang KL, Johor, JB saja panggil Belanda. Turki pun rasanya belah mana panggil lah, lebih kurang lah, semua orang tahu lah sekarang ni. Turki pun ayam yang sama. Kalkun Indon panggil kalkun, kalau tak silap aku lah kan. Kalau silap aku, so aku minta maaf banyak kalau aku silap Tapi dari segi apa yang aku baca tu, kalkun tu orang belah sana panggil. Okey, sambung lagi video seterusnya pada besok hari.